Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin, Allahumma amin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, a'azzakumullah. Sahabat Nabi nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi satarallahu alaihi kanafih wa adkhalahu al-jannah, rifqun bid-dha'if wa syafaqatun 'alal walidain wa ihsanun ilal mamluk. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Jabir kata Nabi bersabda, Nabi kata, salasun man kunna fihi satarallahu alaihi kanafi. Nabi kata ada 3 perkara, siapa yang cuba khetiak, cuba usaha bagi 3 perkara ni wujud menjadi daging darah dia, menjadi sifat dia, perangai dia, akhlak dia, maka Allah Ta'ala bagi 2 benda kat dia. Siapa cuba wujudkan 1, 2, 3 benda ni dalam diri kita, Allah beri 2 benda kat dia. Yang pertama, Allah Ta'ala satarallahu alaihi kanafah. Allah Ta'ala akan tutup segala keperluan dia, tutup. Maksud dia apa? Tuhan bagi kat dia satu rasa puas, rasa lega. Apa masuk dalam hidup dia, dia puas, dia lega. Dalam doa yang Nabi ajak kita kan, raditu billahi rabba. Kita kena belajar apa? Belajar ridha dengan Allah. Kita kena ridha first dengan Tuhan. Ridha apa? Ni duk jadi hari-hari keliling kelalang kita, percaturan hidup ni, kita mesti ridha. Kalau kita boleh belajar ridha dengan Tuhan, radhiyallahu anhu, Allah ridha kita. Kita nak dapat hati yang senang, nak dapat lidah yang zakir, boleh sebut nama Allah, hati yang syakir, hati yang bersyukur. Benda tu lahir daripada hati yang rasa ridha dengan apa Tuhan buat pada kita. Kita ridha Tuhan dulu. Tuhan bagi sakit, kita ridha daripada hati yang paling dalam ni. Dia jomo yang keluar, dia temuk keluar, dia terbit keluar, ridha. Aku terima ya Allah apa yang hamba, ridha. Dan mulut ke, mimik muka ke, perasaan ke, semuanya wujud ridha. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bin nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ridha. Maka Nabi kata, siapa yang dia belajar 1, 2, 3 ni bagi ada dalam diri dia, Allah Ta'ala bagi kat dia rasa cukup, rasa tak kurang, rasa tu mai, perasaan tu dia mai. Satu. Yang kedua, Tuhan bagi apa kat dia? Wa adkhalahul jannah. Allah bagi syurga kat dia. Allah masuk dia dalam syurga. Apa dia yang 3 perkara itu? Nabi kata yang pertama, rifqum bid-dha'if. Dalam hati kita ni, Nabi kata, kita ada rasa kesian
ada rasa simpati bila kita tengok orang yang lemah, orang yang susah. Hang tu. Rifqum bid-dha'if. Kita tengok orang susah, tengok orang lemah, tengok orang yang memerlukan bantuan, kita tak tolong tu rasa tak seronok. Rafiq, rasa lemah lembut dalam hati ni. Kesian belih tu, dia mai. Dia sendiri mai, bukan pasal nama, bukan pasal nak tackle anak perempuan kawan tu ke. Dah, ada juga. Dia tolong orang tua tu, dia tengok, kata nampak jambu elok. Dia tolong orang tua tu. Lepas dia tolong, dia kata takkan tolong saja pakcik. Tak. Rifqum bid-dha'if. Kesian tu, simpati tu. Dia mai. Tak gamak tu nak biar. Dia mai. Satu. Yang kedua, Nabi kata, wa syafaqatun 'alal walidain. Rasa kasih sayang. Tadi rasa simpati, rasa nak tolong. Yang kedua ni Nabi guna bahasa syafaqah. Syafaqah tu rasa kasih, rasa sayang, rasa salah ni. Kepada siapa? 'Alal walidain, kepada mak dan bapa dia. Rasa tu. Kita ada rasa tu pada mak kita, ayah kita, mertua kita. Ada rasa tu wujud. Tengok muka mereka, mak mentua, pak mentua kita, dia bukan bagi jasa apa kat kita kan, tapi jasa besar dia bela bini kita. Kita menikah umur 24, 25 dengan bini kita, jasa mak ayah kita, dia bela bini kita 27 tahun, 28 tahun. Besar elok, baru kita pergi tackle. Jadi bila kita tengok muka mak, muka ayah kita, mentua kita ni, makasih banyak-banyak. Nak bayar dengan kain pelikat tak boleh, dengan kain batik tak boleh nak bayar, walaupun mentua kita ni rajin ke darah rokok, bagi 20 batang pun tak boleh bayar juga. Tak boleh bayar juga. Maka apa kena ada dalam hati kita? Wa syafaqatun 'alal walidain. Rasa sayang, rasa kasih pada depa tu kita wujud dalam diri kita. Nabi kata, syurga Tuhan bagi kat hang, Allah tutup segala keperluan. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa ihsanun ilal mamluk. Rasa ihsan, rasa tak gamak nak buat zalim kepada siapa? Pada orang di bawah kita. Mungkin pekerja kita, mungkin hamba sahaya kita, siapa pun yang mereka ni mai ke kita, kita suruh buat kerja dan kita bayar usaha mereka, ihsan dengan mereka. Nabi kata 1, 2, 3 ni kalau ada dalam diri kita, kalau kita berjaya wujudkan, Nabi kata Allah bagi kat kita rasa puas, Allah bagi kat kita syurga dia. Ayyuhal mu'minun a'azzakumullah. Jadi kita duduk atas dunia ni, kita ada semua, tapi rasa kepunyaan tu kita tak ada. Kita ada harta, kita ada keluarga, tapi kita miskin rasa kepunyaan. Kita duk rasa harta kita ni macam orang lain punya. Pasal tu kita kena tamak loba. Kita nak rasa kepunyaan, rasa ni aku punya ni milik aku ni. Aku dapat dah. Kata Profesor Hamka dalam tafsir dia, macam mana Allah Ta'ala berhubung dengan hamba dia tersangat halus sampai tak nampak dengan mata, tapi boleh rasa dengan jiwa. Kita tadah tangan, ya Allah tolong aku susah ya Allah. Ya Allah aku sakit ya Allah. Hamka kata cuba datekan hari kita doa tu, datekan dia. Tulis, dairikan. Date tu dairikan. 17 hari bulan 7 tahun 77. Kita ada baca satu doa. Kita tulis doa tu dalam buku. Masalah kata kita tak ada duit, kita doa, ya Allah luaskanlah perniagaan aku, bisnes aku, tolong aku ya Allah. Hamka kata Allah Ta'ala ni dia sangat adil, dia berhubung dengan kita. Hari-hari kita doa, kata kita susah dengan Tuhan, semua hari-hari itu kita masih hidup, dia kata. Kita masih hidup. Patut orang susah ni tak hidup. Orang susah ni tak boleh hidup.
Orang susah ni makan tak dan, minum tak dan. Kita hak duk kata susah depan Tuhan ni, kita duk hidup, duk bernafas. Macam mana hang boleh terus hidup tapi hang pernah baca doa kata hang susah, tapi hang masih hidup, hang kau kata? Bukankah hang hidup itu Allah telah memberi kepada hang apa yang hang, sampai kata hang kau mai satu masa kita pun terlupa dah. Pada satu tarikh kita pernah baca doa, kita pernah mengaku ke Tuhan kita susah, kita telah lupa dah cerita tu. Hari ni punya Tuhan bagi kita senang, kita dah terlupa dah kita pernah mengadu ke Tuhan kata kita ni susah. Begitulah halusnya nikmat Tuhan masuk, Tuhan kabulkan doa kita, tapi kita masih kata dalam doa kita, tolong aku. Tang mananya Tuhan belum tolong kita, kata. Jadi kita nak rasa kata doa kita ni Tuhan dah bagi, hidup kita ni Tuhan dah bagi, kita nak rasa punya, nak rasa hak milik, kita nak rasa ni kita punya. Macam mana kita nak dapat rasa tu? Nabi kata cuba belajar dalam diri kita ni bagi kesian kepada orang miskin. Belajar tengok kasih sayang pada mak bapak. Belajar tengok ihsan pada orang bawah kita. Nabi kata dua benda Allah Ta'ala bagi. Apa dia? Allah bagi hang rasa puas dalam dunia, Allah Ta'ala bagi ke hang syurga bila hang masuk nanti. Ayyuhal mu'minun a'azzakumullah. Orang tanya pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, macam mana nak dapat benda ni semua? Macam mana nak dapat benda ni semua? Ya, kita, semua orang cuba nak dapat, tapi bukan semua orang boleh dapat. Tengok orang miskin belajar tolong, tak dapat juga. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata sepatah, kullul ulum siwal Quran mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqha fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka waswasu syayatin. Ini ada dalam Diwan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata punca kita ni tak boleh rasa apa. Punca kita semayang tak rasa apa. Kita mengaji tak rasa apa. Kita cuba membaca pasal Islam, kita tak rasa apa. Hantar tak punca dia datang mana? Ada kat sini dia kata. Kullul ulum siwal Quran mashghalatun. Semua ilmu hampir belajar yang bukan daripada Quran, benda tu buang masa hang, buang umur hidup hang, benda tu bagi hang sibuk. Hang nak suci hati, tapi hang tak ambil Quran. Hang nak suci hati, hang tak tebuk daripada Quran. Hang nak rasa benda-benda Nabi suruh kita buat, lepas tu kita boleh rasa, tapi hang pi ajak, hang pi suruh orang lain bimbing hang. Hang tak ambil daripada Quran. Semua ilmu aku nak bagi tahu kat hang, kalau tidak diambil daripada Al-Quran, mashghalatun, hang buang masa aja hidup. Illal hadis, melainkan hang ambil hadis Nabi buat pedoman hidup hang. Wa illa fiqha fid din, melainkan hang faham agama ni dengan dua jalan tadi. Al-ilmu ma kana fi al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Pasal ilmu ni, hang nak amal ilmu ni, semua dia terkandung pada satu perkataan haddathana. Diceritakan kepada kami daripada Rasulullah. Itulah ilmu. Itu yang boleh mengubah manusia. Wa ma siwa zaka waswasu syayatin. Hang pi belajar lain daripada Quran, lain daripada hadis, hang membuka wah-wah syaitan duduk dalam hati perut. Subhanallah. Ini nasihat tuan punya mazhab yang kita ikut. Banyak orang hari ni dia nak ambil jalan kembali kepada Allah. Dia nak ambil jalan tu, tapi masa dia lalu jalan tu, dia pakai banyak nahoda, dia pakai banyak kapten. Dia tak pakai Quran dan Sunnah tu sebagai peneroka dia, sebagai yang membuka jalan. Pasal itu dia tak boleh rasa apa yang Nabi ajak tu sebagai satu benda yang besar.
Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, dia pun pesan satu benda kat kita. Dia kata, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu yang kita nak beramal, yang kita nak buat, yang kita nak ikut adalah datang daripada Nabi dan para sahabat. Nabi berturun pada sahabat, sahabat berturun pada kita. Itu ilmu. Wa ma yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Siapa boleh belajar satu benda tapi tak ada tali temali dengan para sahabat, itu bukan ilmu, itu kebinasaan, itu kerosakan, itu kehancuran. Apa itu? Ikhwatul mu'minin a'azzakumullah, kita tengok kadang-kadang makin orang tu mengaji, makin dia beramal, tak jadi. Dalam dunia ni tasawuf ke sufi ke begitu banyak. Tapi yang kata sufi tasawuf tu, depa paling bermasalah dalam dunia. Wahai depa zikir paling banyak. Dengki dia tinggi, kianat dia tinggi. Dia tengok kayak muka, tengok ke perwatakan, kita rasa takkan orang ni macam ni kot. Tapi kita sembang-sembang rupanya yang kata duri dalam sekam tu, yang kata daging duri dalam daging tu, bukan daging dalam duri, duri dalam daging tu, yang kata gunting dalam lipatan tu, yang kata bisa dalam ulang tu, tu dia, yang kata rokok di mulut tu. Ya, ada juga. Ini tak masuk lah, tapi sajalah kata kan. Rupanya subhanallah. Jadi apakah yang merosakkan manusia ni? Yang merosakkan manusia ni apabila manusia dia tak mau ambil apa yang Nabi bagi kat dia. Apabila manusia tak mau ambil yang tu, dia ambil benda lain, dia tak boleh rasa apa-apa dalam hidup dia. Dia tak boleh rasa apa. Bohong. Kalau ada orang tak ikut Nabi, dia kata dia rasa agama ni sedap, demi Allah dia berbohong. Demi Allah dia berbohong. Katalah dia sumpah, dia kata demi Allah ni, saya ni Quran pun tak belajar, hadis pun tak belajar, saya rasa sedap bila semayang. Demi Allah dia bohong. Itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Itu adalah mainan syaitan. Kita kata talbisul iblis. Itu satu lakonan yang iblis buat. Imam Syafi'i sebut tadi apa dia? Dia kata waswasu syayatin. Ini semua PL perangai syaitan yang kita kena hati-hati. Ayyuhal mu'minun a'azzakumullah. Kita sambung muka surat 16. Hari ini saya berhenti awal sikit pasal saya bawa sahabat daripada Kelang. Saya nak minta sahabat bagi penerangan sikit pada antum sekalian berkenaan dengan apa nama, kita punya khitah. Khitah ni selangkah kita melangkah nak sebarkan sunnah dalam Malaysia ni. Di antara benda yang kita buatnya ialah kita ambil semua buku-buku sunnah dalam dunia ni, kita bawa ke Malaysia. Sampai buku sunnah yang ada di Kutub Utara kita pergi ambil. Orang ingat Kutub Utara tu tak ada apa? Ada. Al-ada di Kutub Utara. Rokok tak ada. Yang tu heran. Patut sejuk dia boleh balas batang. Jadi kita bawa orang yang memberi sumbangan dalam perkara ini. Jadi bagi sikit penjelasan kepada antum sekalian berkenaan dengan bagaimana kapai-kapai sunnah kita bawa mai, tapi dalam bentuk arisalah, bentuk buku sunnah. Ada kedai dia jual buku sunnah, dia jual buku macam-macam. Nah, Tajul Muluk pun dia jual, Sahih Bukhari pun dia jual, buku tarikat pun dia jual. Jadi dia tu orang kata racun pun ada, penawak pun ada, hamailah. Tapi kita, apa yang kita cuba usaha ni tak mau macam tu. Kita punya tajaan, buku-buku yang masuk mai kat kita ni sunnah saja. Jadi di belakang tu ada satu program yang kita nak buat, program yang merapatkan orang-orang sunnah ini. Yang tu saya akan bagi pada sahabat, bagi sikit penerangan. Tapi sebelum tu kita baca sikit. Iaitu kita sampai pada kita sampai pada muka surat 16.
Kita sampai pada muka surat 16. Kita sampai pada muka surat 16. Saya buka handphone sana, saya tunggu bini saya telefon. Dia tak balik lagi. Tu duk risau tu. Dia ada meeting, dia kata ada meeting. Siapa tak sayang bini kan. Jadi dia call tu, saya off kuliah, saya lari terus. Nak pergi ambil dia Ustaz. Baik. Muka surat 16, iaitu kita masuk pada ayat yang ke-17, ayat ke-18, ayat ke-19 dan ayat ke-20. Iaitu kita nak bercerita masalah, masih lagi nak cerita masalah orang munafik. Firman Allah, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Arti ayat, perbandingan mereka itu, yakni orang-orang munafik, adalah seperti perbandingan orang-orang yang menyalakan api. Maka tak terkala api itu bercahaya menerangi apa-apa di sekelilingnya, tiba-tiba Allah menghilang cahaya mereka itu, dan ia meninggal mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat. Mereka itu tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Ini sambungan daripada cerita-cerita yang kita cerita hari itu ni. Hari ini dia masuk, dia nak cerita masaluhum. Apa dia? Allah bawa satu tamsil yang kata orang munafik ni dengan sifat cakap bohong, dengan sifat khianat, dengan sifat tak ada amanah, dengan sifat kezaliman dia tu, dengan dia menyembunyikan kekufuran, dia menzahirkan macam jadi orang Islam. Dia ni punya kehidupan masaluhum. Masaluhum ni maksud dia apa? Melayu panggil, depa punya hidup ni, mari kita buat satu contoh. Hidup mereka ni sebenarnya macam mana? Tuhan nilai hidup mereka macam mana? Satu contoh kan? Tamsil. Example. Betul tak? Apa? Example. Silap baris nah. Example. Example dia tu, contoh dia tu. Macam mana nak faham kata orang munafik? Pasal apa dia boleh tak kasih dengan Nabi, dia ke sembahyang belakang Nabi, tengok mukjizat, wahyu turun di Madinah, semua disaksikan. Tapi pasal apa jiwa dia jadi munafik? Allah kata, mari kita buat satu contoh. Contoh mereka ini, masaluhum kamasalil ladzi tawqada nara. Contoh dia, kata Allah Ta'ala, seperti orang yang duduk ramai-ramai, lepas tu bakar kayu api. Pasal apa dia bakar? Dia nak ambil cahaya tu, mungkin dia duduk tepi taman-taman lah, nak bagi menatang buah tak mai ke apa ke, dia bakar kayu, cahaya menyala. Bila cahaya tu menyala, dia dapat manfaat lah. Tengah-tengah cahaya tu duduk menyala, cuba bayang tengok kawan berkemah tepi pantai, bakar api. Tengah-tengah api duduk, tiba-tiba brum, kata dia padam. Dia gelap tu, orang putih kata suddenly blackout. Betul ya? Tu pelan duk elok dah lah tu. Suddenly, tiba-tiba dia cahaya tu, bayang macam ni, cahaya duk ada nampak semua, tiba-tiba belur. Yang kita nampak tadi tu hilang terus. Allah kata ni lah hati perut dia mana. Ni hati perut dia ni. Cuba kita tengok keterangan tu, dia nak kata lagu mana. Dia kata orang-orang munafik yang sentiasa dalam keraguan dan tidak tetap pendiriannya, menurut dua ayat tersebut adalah adalah seperti keadaan orang-orang yang menyalakan api untuk mengambil cahaya darinya. Sekonyong-konyongnya datanglah tiupan angin yang memadamkan cahaya itu. Berkata sahabul fadilah
Al-Ustaz Ahmad Mustafa Ar-Raghi dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat ini, bahawa Allah telah merupakan, yakni membandingkan hal orang-orang munafik yang telah beragama Islam pada mulanya dan telah masuk cahaya keislaman itu dalam hatinya. Setelah itu maka datanglah keraguan dan syak, waham pada Islam. Waham ni maksud dia apa? Syak tu 50-50. Waham ni peratus tinggi tak percaya daripada percaya. Tinggi peratus tak percaya. 90% dia tak percaya dengan Islam. Tapi adalah 10% yang tu dipanggil waham. Kalau 90% dia percaya ke Islam, 10% dia tak percaya, yang tu kita panggil zan. Tetap tak bagus juga perangai ni. Ni teruk ni, dia syak, dia waham pada Islam. Mereka hendak pada Islam mereka hingga mereka ingkar dan tidak percaya dengan kemuliaan Islam. Dan hal-hal orang yang menyalakan api untuk mengambil cahaya daripadanya, tiba-tiba datanglah hujan yang lebat atau angin yang kuat memadamkan api itu, maka tinggallah mereka dalam gelap, tak tahu nak ke mana. Orang munafik bukan tidak pernah mendapat hidayah petunjuk, tetapi malangnya mereka tidak boleh menurutnya disebabkan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling, pergaulan yang dipengaruhi oleh adat resam yang buruk dan ajaran-ajaran yang palsu yang telah dipusakai dari datuk nenek mereka, hingga adalah telinga, mulut dan mata mereka tidak berupaya lagi untuk kembali dan mencari kebenaran. Ini contoh Tuhan bawa. Tuhan bawa contoh macam orang nyala api. Orang nyala api itu ibarat first time mereka masuk Islam. Nabi sampai ke Madinah, mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, macam orang dapat cahaya tengah gelap. Tu dia dah dapat dah hidayah Tuhan. Tiba-tiba sifat munafik itu mereka layan. Pasal apa mereka layan? Nombor satu sekali timbul sifat munafik ni, kisah apa? Kisah politik. Itu kita belajar daripada Abdullah bin Ubay. Dia tu betul-betul marah kat Nabi ni, bukan pasal Nabi duk minta beras doa genggam kat dia. Macam Kasim Baba marah kat Ali Baba sebasal lah. Ni duk pergi minta beras. Tapi dia marah pasal apa? Dia marah pasal dia nak jadi orang besar dah. Dia dah nak jadi orang rojokan dah di Madinah. Cak kata Nabi hijrah. Nabi hijrah tu berputar arah masyarakat Madinah tu pi kepada Nabi, menyebabkan hasrat dia nak jadi orang besar tu. Ada orang, ayuhal mukminun, ada orang dia daging darah dia kuasa, ada orang daging darah dia duit. Maknanya kita kata harta, tahta, ini adalah daging darah dia. Bila dia tak dapat benda tu, dia jadi macam hantu raya, tak dapat telur, tak dapat darah. Dia tumbuh gigi siung, jadi vampire, terbang tengah malam, dia tak boleh duduk. Ini contoh sifat munafik yang bakar. Bila Nabi masuk ke Madinah, dia pun mengaku sebagai orang Islam, tapi dia mula duk fikir, habis dah aku. Semua orang duk tanya Nabi. Bila dia tak mai ke Nabi, dia ni high politik. Kalau dia tak mai ke Nabi, lagi orang tinggal dia terus. Dia pun mai biar orang tengok dia. Abdullah ni, yang kata Abdullah bin Ubay ni, dia pun bukan calang orang, dia pun mai kat Nabi. Maknanya jiwa dia besar lah. Dia mau orang nilai lagu tu. Tapi sayang, bila dia mai kat Nabi, dia haraplah orang pandang lagu tu. Tiba-tiba orang tak pandang. Orang pandang ke Nabi. Maka dia dapat Islam tu, Allah bayang seperti orang duduk ramai-ramai bakar kayu buat cahaya. Sifat munafik dia tu Allah ibaratkan tiba-tiba hujan lebat turun memadamkan cahaya tu, gelap gulita hati dia terus. Hidayah sampai, dia tutup hidayah tu. Dia nak juga kuasa, dia nak juga benda-benda ni semua, sampai dia tak sedar. Sikit demi sikit dia duk buat perangai-perangai tak senonoh belakang Nabi. Dia fitnah Nabi, dia buat begitu, dia buat begini. Amalan yang dia buat tu
duk makan akidah dia sikit-sikit sampai terpadam cahaya agama dalam diri dia, cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya akidah terpadam, kosong jadi. Nak orang kata macam jurah ayak dalam api ni, dia padam serentak, dia nak asap dia, asap tak elok. Ni Allah bawa contoh. Allah Ta'ala kata apa depa ni? Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Wa tarakahum, Allah biarkan mereka. Biar lagu mana? Fi zulumat. Allah biar dia dalam zulumat. Dia guna kalimah jamak ni. Zulumat, dalam gelap lagi gelap. Dia tenggelam terus dalam lubang gelap tu, dia hanyut terus. La yubsirun. La yubsirun. Tak nampak apa dah. Dia tak nampak apa dah. Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kata, wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun la yahduna ila sabili khair. Dia tak akan berpatah balik dah kepada, dia tak mendapat petunjuk Allah ke jalan kebaikan. Hati dia padam. Lagi dia tengok Nabi Muhammad bangkit pagi, tengok benci tumai. Tengah hari tengok meluat. Dia pelan bertambah sifat-sifat ni. Yang kedua kata Ibnu Katsir, wala ya'rifunaha. Dia dah tak kenal dah apa-apa kebaikan. Bukan kata dia tak boleh U-turn, dia tak kenal terus. Dia jadi macam mana orang aksiden lupa ingatan. Anak bini tak kenal. Orang duk kata ni hang ni orang besar ni, CEO Kelang hang. Ha? Duk ambil penyampul lidi duk sampah-sampah. Dia ingat dia tu start dengan macam tu. Lupa. Dia lupa dia lupa Islam, dia lupa Nabi Muhammad, dia lupa ayat Quran, dia lupa semua. Dan dia tidak akan buat comeback kepada hidayah Allah Ta'ala. Ayat ni yang Allah sebut dalam satu ayat. Allah kata, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata dia yang buta, tapi hati yang duk dalam ni buta. Hak ni tertutup. Hak ni tertutup. Ibnu Abbas kata apa? Kata Ibnu Abbas, taraku minal haq ba'da ma'rifatih. Penyakit mereka ni paling besar. Mereka ni adalah orang meninggalkan kebenaran setelah ditunjuk kebenaran pada mereka. Yang ni cukup dahsyat. Orang kafir dia tinggal kebenaran. Pasal apa? Pasal kebenaran tak mai kat dia. Masalah ni, dia tinggal kebenaran setelah dia reti kebenaran. Pasal itu kita pernah baca satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kita pernah baca hadis tu. Apa Nabi kata? Nabi kata kalau sombong duduk dalam hati, walaupun seberat zarah, tak masuk syurga. Hadis Imam Muslim. Satu sahabat bangkit. Dalam Dalilul Falihin dia kata ada satu riwayat kata yang bangkit tu Muaz bin Jabal. Dia bangkit. Apa dia kata? Ya Rasulullah, kalau pakai baju baru, pakai kasut baru, itu sombong kah? Nabi kata tak, itu bukan sombong. Pakai baru pasal nikmat Tuhan bagi, yang tu bersesuaian dengan sifat Allah. Allah tu segak, Allah suka orang bersegak-segak kerana dia. Tapi sombongnya aku maksud ni, Nabi kata tolak kebenaran dan menghina manusia. Dua-dua sifat ni ada dalam hati orang munafik. Kebenaran apa dia tolak? Nabi itu dia tolak. Nabi itu dia tolak. Yang kedua, dia hina orang. Kita ayuhal mukminun a'azzakumullah, kita kena didik diri kita ni, kita jangan tolak benda-benda. Daripada benda tu kita kata kecil sampai naik ke atas besar. Sebenarnya benda mai daripada Nabi ni tak ada istilah kecil besar. Tapi dah bahasa kita macam tu kan. Daripada sekecil benda sampai sebesar benda, kalau mai daripada Nabi lah, jangan kata benda tu, jangan tolak benda tu, terima. Pasal tolak tu, itu hati orang munafik. Kata ulama tafsir, dalam hati orang munafik ni apa dia? La yattaqi, tidak ada takwa. Dia jadi macam ni, tidak ada takwa. Kehidupan dia boleh hilang hidayah, wahai dia dah dapat dah hidayah. Allah. Kita bukan kata orang munafik, kita duk tengok yang duk jadi dalam dunia ni.
Satu orang laki-laki tengok dia baik, tengok dia elok, dia menikah pula dengan satu perempuan. Perempuan tu kita rasa baik, kita rasa elok, tiba-tiba dia kahwin. Kahwin, dapat anak, tiba-tiba rumah tangga dia goyah. Rumah tangga dia goncang. Rumah tangga dia tak stabil. Kita yang tengok daripada jauh ni, kita rasa sayang lah. Tak tahu mai satu tahap dengar-dengar bercerai. Kita rasa aku mana? Kita rasa awak ni. Ada apa tak kena dengan lelaki hang, apa tak kena dengan bini hang. Rumah ada dua-dua kerja, rumah besar, kereta sampai 2-3 biji, gaji pun besar. Semua orang puji dua-dua. Tak ada siapa puji sebelah pihak. Semua puji dua-dua. Pasal apa pergi jadi lagu tu? Pun kita rasa sayang. Antum bayang kepada orang munafik ni, Allah bagi satu nikmat yang besar pada mereka. Nikmat mereka hidup zaman Nabi, mereka tengok muka Nabi, mereka boleh beriman pada Nabi. Allah Rabbul Alamin masa mereka hidup lagi menurunkan ayat ke bumi. Allah kata mereka sembahyang aja, tapi mereka tidak beriman. Mereka hilang nikmat apa tu? Orang bercerai pun kita rasa dia hilang nikmat rumah tangga, hilang nikmat suami, hilang nikmat isteri, hilang nikmat anak-anak. Kita rasa dah rugi. Ni pula dia bukan hilang rumah tangga, dia hilang penafian daripada Allah. Allah kata hati dia kosong, hati dia tak ada rasa iman, hati dia tak ada rasa manis. Sampai kiamat dia akan mati, hati dia kosong kepada Allah dan Rasul. Apa yang dia rugi? Dia rugi satu khazanah yang besar dunia sampai akhirat. Maka Ibnu Abbas kata pasal tak ada taqwa. Yang kedua, pasal apa? Pasal hati dia tu an-naqiyu. An-naqiyu ni apa dia? Dia tak bagi bersih. Tak bagi bersih dengan apa? Dengan Quran dan sunnah Nabi. Dia tak ambil itu bagi bersih. Allah selalu sifat dalam Quran, bila Nabi Muhammad main ni, di antara benda Nabi Muhammad bawa ialah wa yuzakkihim, bersihkan jiwa. Dia tak ambil. Bulan sudah kita baca kan? Dia rujuk ke siapa? Yahudi. Dia rujuk ke siapa? Dukun-dukun yang boleh buat dia tolak Nabi Muhammad tu. Siapa yang rujukkan dia tu? Ni nama-nama lagu ni semua. Hati dia tak bersih. Yang ketiga apa dia? Ismun fi, dosa ni banyak mana tak tahu. Yang keempat ada apa dalam hati dia? Al-baghyu, dendam. Dia semayang, duk takbir belakang Nabi tu, kesumat dendam tu dahsyat. Yang kelima ada apa? Al-ghillu, al-baghyu. Al-baghyu ni apa dah? Apa nama al-baghyu ni? Kezaliman, bukan dendam, kezaliman. Dia kalau buat orang ni, dia fitnah orang Nabi, dia fitnah betul-betul. Lepas tu baru ada al-ghillu, dendam. Dan paling dahsyat sekali, hidup dia terbina di atas al-hasadu, dengki. Tapi Nabi kata la yajtami' al-iman bainal hasad. Iman dan dengki tak boleh duduk dalam satu hati. Ada dengki, iman keluar. Ada iman, dengki keluar. Jadi hati orang munafik itu dibina dengan tak ada takwa, dengan kekotoran, dengan himpunan dosa, dengan dibina hati dia dengan kekejaman, dengan dendam, dan dengan hasad dengki. Ni 6 benda yang duk menjadi benih, duk menjadi ulat dalam hati dia, duk jolok dia sampai dia hidup tidak senang. Tapi kalau kita baca satu ayat Quran lagi dalam surah An-Nur, lagi dahsyat. Allah cerita jiwa dia tu bila tengok Nabi Muhammad, jiwa dia tu jadi lagu mana. Dia tengok Nabi Muhammad semayang, dia tengok Islam naik ke atas, jiwa dia tu jadi macam mana? Allah kata apa? Au kazulumatin fil bahri lujin yaghshahu maujun min fawqihi maujun wa min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Allahu akbar. Allah nak gambar hati perut dia tu. Pasal apa? Quran kata dah api Islam tu dinyalakan, lepas tu dia padam api Islam dengan sifat munafik. Apa jadi yang menyebabkan Islam tu tak boleh tumbuh dah dalam hati dia? Ni au kazulumatin fil bahri lujin. Allah kata ataupun seperti
kegelapan air yang sangat dalam. Air laut yang paling dalam. Bila air laut tu terlampau dalam, kita tengok di atas dia jadi hitam, nampak gerun. Kalau air laut tu jangkat, dia nampak cerah, nampak ikan Nemo ke apa ke duk main tu kita nampak. Tapi kalau dia terlampau dalam, dia naik hitam di atas. Allah kata seperti itulah. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam air laut tu punya hitam, tiba-tiba datang satu ombak bergulung. Ombak bergulung. Di atas ombak itu, kata Allah, ada lagi satu ombak besar gulung. Di atas ombak yang besar tu dengan airnya hitam tu, ada satu awan yang sangat hitam. Kira-kira macam mana? Iza akhraja yadahu lam yaqad yaraha. Dalam awan yang hitam, ombak di atas ombak yang bergulung tu, air tu pula dalam warna hitam. Kira-kira kalau dia duduk di tengah laut dengan sampan, dia tarik baju dia ni, dia nak tengok tangan dia, dia tak akan nampak warna tangan dia. Punya gelapnya keadaan tu. Allah kata itulah umpama hati mereka. Bayang macam mana hidayah nak masuk. Allah Ta'ala sebut, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Kalau Allah tak tembak cahaya Islam masuk dalam hati dia, siapa boleh tembak? Tapi dia telah menolak Islam. Dalam satu ayat lagi dalam suratul An'am, Allah guna bahasa apa? Allah kata, man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Bila hidayah keluar daripada hati dia, Allah buat hati dia jadi sempit, ketat, tak boleh menapah. Seperti apa dia ketat, dia tak boleh menapah? Ka'annama yas'adu fis sama'. Seperti orang yang dipaksa naik ke langit, dia tak pakai oksigen, dia nak lemah lagu mana. Kita naik ke atas, tak pakai mak tu, oksigen tu tak pakai. Sekejap lagi kita nak tak menapah lagu mana. Duk mai dah. Itulah ketatnya hati orang munafik. Apabila hidayah terpadam, dia hidup macam tu. Dengan Islam ni, dia sangat-sangat tak boleh kira. Umar kata apa? Umar kata, qalbul munafiq la yasilu ilaihi syai'un minal khair. Hati orang munafik adalah hati yang tak boleh tumbuh dalam dia apa benih kebaikan sekalipun. Kata Ibnu Abbas, rijsun, hati orang munafik ini, ar-rijsu asy-syaitan, hati yang telah menjadi sarang syaitan, dia kata. Kata Mujahid, kullu ma la khairun fihi, hati orang munafik adalah hati yang berimpun semua benda, satu benda aja tak ada dalam hati dia. Apa dia? Khair, kebaikan, lain semua ada. Ini yang Tuhan duk bagi tahu ni. Pasal apa dia buta mata, pasal apa telinga dia pekak, pasal apa dia tak boleh bagi kembali pada kebenaran, pasal hati dia sudah jadi macam tu. Tengok. Lagi satu Allah Ta'ala berfirman, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa iza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksud dia, ataupun mereka itu seperti hujan lebat dari langit yang ada padanya gelap gelita dan guruh dan kilat. Mereka itu jadikan anak-anak jari mereka pada telinga-telinga mereka supaya tidak mendengar bunyi petir yang kuat kerana takut mati. Allah kata, kalau hang tak boleh faham dengan contoh ayat 17 dengan 18, kalau tak boleh faham, kata mereka ni macam mana orang yang bakar api lepas tu padam. Kalau contoh tu hang tak boleh faham, aku bawa contoh nombor 2. Nah abang kata orang munafik ni macam mana? Au kasaybin minas sama'i fihi zulumat. Ataupun mereka ni boleh diumpamakan seperti orang
yang orang ni berada di satu tempat, tiba-tiba daripada langit turun air hujan yang sangat lebat. Dalam air hujan tu zulumat, gelap habis, atas ni semua gelap, tak nampak apa. Dia tembak dengan panah, dengan petir, dengan guruh, dengan kilat, semua ada. Hang bayang satu orang duduk di satu tengah padang, gelap gelemak di atas, tiba-tiba hujan turun dengan petir, dengan kilat, dengan guruh, semua ada. Dia nak takut macam mana, dia nak tutup telinga dia takut. Duduk tu jadi meronot, orang kata takut, boom boom. Itulah orang munafik. Petir itu Islam, kilat itu kebenaran, ayat hujan itu hidayah Nabi Muhammad. Ditutup telinga tu macam orang takut dengan ayat hujan, dengan petir. Macam mana hati dia jadi lagu tu? Tak boleh nak bayang. Ada orang hati dia macam tu. Siapa itu? Munafik. Pasal itu ada satu benda kita belajar kat sini, tak boleh tuduh orang munafik. Kalau sampai dah hati perut jadi macam ni, apa kita nak kata? Kita ingat lebih baik kita kawan dengan kambing ke, dengan lembu ke. Orang ni kalau hati perut dah jadi macam ni, bukankah dia yang menjadi paksi kepada kerosakan dalam dunia? Hati perut dah tertutup. Apa dia di hidup dalam suasana lagu ni? Apa dah jadi dengan dia? Quran kata apa? Alladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Dalam hati dia ada penyakit. Penyakit tu kami tak berkeluar, kami tambah lagi penyakit ke atas, kami sumbat dengan lagi satu penyakit. Allahu Akbar. Kena penyakit ni, tak ada hospital boleh terima sebagai pesakit. Keingkapan mai kat dia, lagi dia sakit. Ini cerita orang munafik. Tengok apa Allah Ta'ala kata. Mereka itu jadi, Allah Ta'ala kata, hampir-hampir kilat itu menyambar pandangan mereka itu. Tiap-tiap kali kilat itu bercahaya bagi mereka itu, berjalanlah mereka itu padanya. Dan apabila dia gelap atas mereka itu, berhentilah mereka itu. Allah kata bayang, kalau mereka ikut Islam pun, mereka sembahyang, mereka puasa, mereka ibarat orang dalam gelap yang takut tadi ni. Dia tak tahu nak pergi ke mana, tapi dia nak lari. Tiba-tiba bila dia tengok cahaya kilat tu, berapa second cahaya kilat, tu, yang tu dia cuba berjalan. Bila cahaya tu hilang, dia berhenti pula. Dia ambil nak jalan tu dengan cahaya yang sikit tu. Itulah Islam yang dia ikut. Subhanallah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala dalam An-Nisa Tuhan bagi contoh, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka bangun nak semayang, tapi dia bangun lagu mana? Kusala, dengan balok liat mau cukup. Tak pasal apa, dah malas semayang, buat apa? Allah kata yuraunan nas, dia nak tunjuk ke orang kata dia muslim. Wala yazkurunallaha illa qalila, dekat Tuhan ni sikit pun tak ada ingat. Ini Tuhan duk beritahu kat dia. Apa situ bila ada ayat kata apa? Apa nama di ujung tu? Apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Yuraun itu ulama kata munafik. Dia buat ibadat, dia nak murai, tunjuk ke orang. Tapi sifat dia itu sangat kelihatan. Di mana? Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Ara'aita, hey Muhammad, kamu tak perhati tengokkah allazina yukazzibu biddin? Ada orang mengaku beriman tapi dia mendustakan agama dia. Dia mula dah dusta, tapi dia mengaku beriman. Ara'aita allazi yukazzibu biddin fazalika allazi yad'ul yatim. Mereka itu orang bila anak yatim mai dekat dia, dia pandang sebelah mata pun tak. Apa hendak pergi bagi makan anak yatim? Mau ni buang masa aja. Awak bapak dia mati, mak dia tak boleh kerja. Lagu tu dia cakap. Tuhan bagi tulang 4 kerat, awak tekat goreng pisang tak boleh meniaga. Dia punya bahasa. Tapi Tuhan kata mereka ini alladzina yukazzibu biddin, orang yang tidak ada percaya dengan agama dia.
inilah begitu sikit sekali pengaruh agama hidup dalam diri mereka. Kata Allah, dan jikalau Allah kehendaki, nescaya dia hilang pendengaran mereka itu dan penglihatan mereka itu. Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau Allah nak, depa ni Tuhan boleh bagi pekak terus, bagi buta, sungguh-sungguh punya buta. Tetapi Allah ini ketika dia berkira dengan manusia, dia berkira dengan sangat adil. Telah menambah lagi keterangan mengenai perbandingan contoh orang-orang munafik di dalam keadaan serba salah. Sesungguhnya mereka itu tidak mahu sama sekali mendengar petunjuk dan seruan kebenaran, sehingga ditutup telinga mereka dengan anak-anak jari mereka supaya janganlah kedengaran seruan-seruan itu. Sampai pada peringkat ada pesan kat kawan-kawan, kalau Muhammad semayang, pergi semayang, tapi kalau Muhammad mengajak, keluar, tutup, tak mau dengar. Berapa kali lah saya ingat, kita punya duk bagi penjelasan di antara sifat-sifat yang para ulama sebut, sifat-sifat yang Allah benci ialah kita tak bagi peluang pada diri kita mendengar kebenaran. Orang putih panggil charge. Kita ni menghukum. Charge, betul tak? Bukan charge bateri. Judge. Silap. Pasal time tu guru saya dia keluar makan. Judge, apa? Judgment. Ada dalam satu ungkapan orang putih, dia kata, don't judge book by discover. Nampak? Duk elok dah tu, pelan duk elok lah. Jangan hang hukum kulit buku, isi buku berdasarkan kulit. Kita banyak tahkim, hukum orang, tapi kita tak bagi peluang penjelasan. Ini satu daripada akhlak yang tak comel, kata orang Kelantan. Akhlak tak comel. Akhlak yang comel, bila ada pendakwaan, ada hujah. Itu akhlak yang comel. Tuduh hamba Allah ni jahat, ustaz ni jahat, nak panggil ceramah, ustaz mana? Abang satu nak, ustaz tu jangan bagi masuk. Ustaz tu kalau masuk ceramah, habis pok-pok ni semain subuh esok kunut pun tak baca dah. Charge. Hang hukum orang, tapi hang tak bagi penjelasan. Mereka ni memang satu puak. Mereka ni kalau buat turun mayat daripada rumah, mereka ni Fatihah pun tak mau baca, pasal mereka kata Nabi tak baca. Tapi mereka tak tahu Nabi tak naik kereta, mereka balon naik kereta. Kita hukum orang, kita tak bagi orang tu penjelasan. Bagi penjelasan. Kenapa takut dengan penjelasan? Kita jangan jadi macam orang politik. Bila mereka main pilihan raya, mereka saja boleh menerang manifesto mereka. Hak lawan tak boleh terang manifesto. This is not. Ini tidak adil, kata Abdul Wahab kepada Abdul Wahab. Ini tidak adil. Hang dia kata patut tak dapat, sedih pun hang tak dapat. Pasal apa? Hang tahu bapak tak suka pergi hospital. Pasal apa hang suruh pergi hospital? Hospital punya pasal harta potong. Ini tidak adil. Kita tuduh orang bawa ajaran sesat. Kita tuduh orang tak betul. Beri orang defend dia punya self. We ourselves. Diri kita ni kita kena defend. Tapi tak bagi peluang. Tapi tuduhan itu berlaku. Dia tak tanya kita. Pasal apa yang kita ni, bila mayat berturun daripada rumah, kita tak baca Fatihah, kita terus jalan lagu tu. Mai tanya. Dia tak tanya. Ustaz lagu ni, jangan duk bagi mengajak, bagi jahanam. Dia kata kita bagi jahanam orang. Keluarga mana yang jahanam ni? Yang kita tahu enam jahanam. Dia hukum, tapi dia tak bagi peluang bela diri. Ibarat gari tangan, tutup mata, balon berdebum. Itu dia kata dia jago, dia telah menang dalam pertaruhan. Tapi dia hukum mangsa tu, dia tutup, diikat di belakang, dia balon. Dia kata dia tu kena sekali penombok TKO. Boleh lah. Tak kena pun boleh TKO lagu tu. Di mana kebenaran itu? Orang munafik itu dia tak suka kepada kebenaran. Orang kata mazhab Syafi'i macam mana? Mazhab kita duk buat lagu mana?
Dia tak mau dengar. Bila kita bagi penjelasan, dia tak mau dengar. Kita bila kata turun mayat daripada rumah ni Fatihah tak payah baca, kita kata sila lihat di dalam Al-Azkar tulisan Imam An-Nawawi. Kita sebut nama kitab. Nawawi ni siapa dia? Pilot kapal terbang ke? Co-pilot ke? Dia ni pemandu lori Tanah Merah ke? Siapa dia Nawawi? Allah, mereka ni pandai, mereka ni auta. Auta pula dia kata. Beri peluang orang bercakap, bagi peluang. Mereka ni mayat-mayat semua bukan mereka mau talqin. Mereka ni bukan tanam mayat, mereka sepak mayat masuk lubang. Oh, Dewan Bahasa dan Pusaka pun tak ada ayat tu. Ayat yang dia pakai tak ada. Tanyalah pasal apa? Apa dalil hang? Itulah orang yang bertamadun, orang yang hidup zaman milenium. Tapi orang yang tak ada tamadun ni dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Depa ni memang kalau bapak depa mati aku tak tahu. Belah bewak lagi bagus belah depa. Depa Fatihah langsung tak mau hantar kat mak bapak depa. Apa pelan mengaji pelan tak elok, bukan pelan mengaji pelan elok. Dulu tak mengaji ni duk buat juga tahlil hantar kat pak baca Yasin malam Jumaat, mengaji dengan mamak mangkang tu. Terus tak buat langsung. Eloklah, elok. Esok mati mau sepak dengan depa masuk dalam lubang. Tanya sepatah, apa dalil? Dia tak tanya dalil. Tadi apa? Judgment berlaku. Bam, gam. Pasal itu kita tak boleh hidup dengan prinsip orang politik. Tak boleh hidup. Kita kena hidup dengan prinsip agama. Prinsip agama. Saya baca dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali cerita Abdullah bin Mas'ud berdialog dengan Mu'tazilah. Abdullah bin Mas'ud berdialog dengan Mu'tazilah. Dia kata apa dekat Mu'tazilah ni? Dia kata hang berkeluar kawan yang paling cerdik duk ada dalam hangpa. Mai cakap dengan aku. Yang paling bodoh aku tak mau. Yang paling cerdik hang berkeluar. Pasal yang paling cerdik itu mudah dapat petunjuk. Yang bodoh ni tak dapat petunjuk. Kita tak bawa konsep tu. Kita guna kuasa, kita guna jabatan, kita guna macam-macam yang kita ada, kita sudah salai satu orang. Kita bagi gam gajah. Bagi gam gajah. Pasal itu, itulah yang membuat berlakunya dendam mendendam. Pasal itu kita pesan di antara sifat orang munafik itu, dia tak bagi peluang kebenaran itu didengar oleh orang. Itu sesuatu yang bermasalah. Dan kata dia, apa-apa dia ni sama sekali tak mau mendengar petunjuk dan seruan kebenaran hingga ditutup telinga mereka itu dengan apa-apa, dengan anak-anak jari mereka, sampai anak jari pun tutup juga, supaya janganlah kedengaran seruan-seruan itu. Hal mereka itu tak ubahlah seperti hal orang yang menutup telinga dengan anak-anak jari di waktu hujan lebat yang disertai dengan kilat dan halilintar yang kuat kerana takutkan mati. Dan Allah melingkungi, mengetahui dengan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Mereka itu orang-orang munafik, hampir mendapat petunjuk yang akan menerangkan perjalanan hidup mereka sekiranya mereka itu tidak takut daripada mendengarnya. Hidayah Tuhan dah nak sampai, dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Hidayah Allah dah sampai, dia tak mau dengar. Dia tak mau terima. Dengar pun tak mau. Reject. Ini dah nak masuk bulan Ramadan, nak masuk Rejab. Berapa hari lagi dah nak masuk Rejab dah. Lepas tu Sya'ban. Nisfu Sya'ban mula nak main. Nisfu Sya'ban mula nak main dah. Baca Yasin nak main 3 kali. Orang pun start nak puasa 3 bulan turut-turut. Kan? Kalau kita bagi pandangan lah, tak salah duk puasa 3 bulan turut-turut, sebulan tu pun duk rengkuh tak larat dah. Puasa lagu Nabi, bulan Sya'ban bagi lebih sikit. Bulan Rejab tu saya puasa, bulan Sya'ban bagi lebih sikit. Ramadan sama-sama satu dunia kita puasa. Merepek dia dah, main nak puasa pun tak boleh dah lah ni. Dia kata merepek. Dia kata merepek, puasa pun tak boleh lah ni, dia kata. Jangan duk tanya lah puak-puak ni merepek lah. Jangan duk tanya puak-puak ni merepek. Hang tanya dia semua tak ada. Baca Yasin tak boleh, tu tak boleh. Depa ni aku tak tahu, mai satu masa depa nanti tanam mayat telanjang loy lagu tu. Itu tak boleh, yang ni tak boleh. Apa boleh aku pun tak tahu. Kadang-kadang ikhwan, kita kena duduk, kita kena fikir sejenak.
Kita kata kita sayang mak kita, sayang pak kita, sayang semua orang Islam. Tapi kita terlupa Rasulullah ni orang yang paling sayang kepada umatnya. Cuba kita ambil satu cerita dalam hidup Nabi yang Nabi dia buat apa yang kita dakwa agama tu. Cuba kita buktikan. Pernah tak Nabi panggil sahabat ni sebenarnya ni Sya'ban, mari kita baca Yasin 3 kali. Cuba buktikan. Bukan ke orang, kat kita. Malaikat kita nanti jawab satu aja. Apa dia? Dah orang dok buat pergi. Itu kan. Artinya kita tidak ada hujah, tapi kita nak mengaku itu agama. Maka timbullah fasad, kerosakan. Rosak. Berlakulah ikhtalafu. Sama depa bertikam lidah. Sampai pada peringkat iqtatalu. Boleh masam muka. Orang kata kembali kepada kita buat satu kebangkitan. Kembali hidup kita ni kepada sunnah Rasulullah. Orang tak boleh faham. Saya bagi contoh di sebelah selatan baru ni, depa buat majlis taubat. Seorang RM20. Majlis taubat seorang RM20 tengah malam taubat. Taubat ni ada cara. Direstui oleh semua pihak agama. Termasuk majlis agama kata tak salah. Kita cuba tanya dengan ikhlas, pernah tak bila sahabat-sahabat masuk Islam buat salah, Nabi kata sahabat malam ni kita kumpul ramai-ramai, kita buat majlis taubatan nasuha. Kerana telah turun ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Tiap-tiap hampa bagi seorang 20 dirham cukup lah. Semua tahu Nabi tak pernah buat. Hanya ada ayat taubat, tidak ada acara taubat. Tapi orang boleh buat. Yang buat ni orang agama, dan yang sokong tu juga orang agama, dan dia kata tak salah. Bila kita mengajak, kita kata ikut sunnah Nabi, kita dia kata sesat. Apa semua ni? Sampai taubat pun buat duit lagi RM20 seorang. Ada cara dia, ada nafas bertaubat, ada kenangan dalam taubat, ada mandi taubat, ada macam-macam dia buat. Buat pula di masjid besar-besar. Panggil banner besar-besar buat, panggil semua orang mai. Semua orang mai, keluar habis semua mai nak bertaubat. Kita kata demi Allah, demi Allah, demi Allah, ini satu bid'ah yang sesat. Si pembuat itu masuk ke neraka. Orang yang pergi itu kita tak kata apa, dia tak tahu. Kawan yang buat agenda ini, dia telah buat satu bid'ah yang sesat. Yang sesat itu tempat dia di neraka. Taubat apa masuk neraka? Ya, taubat yang tak ikut Nabi tempat dia dalam lubuk neraka. Tapi majlis agama boleh restu. Kita mengajak dia buat khianat. Kita mengajak ni dia buat khianat. Dia tanya aku tu, dia tanya aku ni. Bila kita bangkitkan nisfu Sya'ban, Nabi tak buat. Dia tanya JK masjid. Dia kata, apa dia duduk mengajak? Dia kata nisfu Sya'ban tak ada. Amboi mereka ni. Tak mau buat, sudahlah, dah balok tu sudah buat lah. Apa kata kami buat salah pula? Ini problem. Pasal itu saya sebut kat kawan-kawan, saya kata hari zaman Nabi ajak tanam mayat macam mana? Nabi ajak tanam mayat lagu mana? Tanam mayat tang kepala saja buah tanda. Buah tanda tang kepala aja. Kaki tak payah buah tanda. Kalau nak bagi perut kubur tu tinggi, sejengkai aja. Lebih jangan. Cukup. Itu sunnah. Kubur itu sunnah. Nabi buat pada Osman bin Maz'un. Hadis begitu jelas dia ada. Nabi tak benarkan buat nisan, pi tulis nama, tarikh beranak, tarikh mati, bila mati, nama siapa. Nabi tak suka tu semua. Bahkan mazhab Syafi'i memakruhkan semua tu. Saya kata pada sahabat, antum jangan terkejut mai satu masa nanti dekat batu nisan tu bukan kata nama, gambar dia ditempel mai satu masa. Dia akan jadi kubur orang Islam setara dengan kubur Cina. Dan akan ada ustaz kata boleh, tak apa. Pasal apa? Tak bercanggah dengan akal. Ustaz, kalau kita bergambar satu kat batu nisan boleh tak? Pasal apa? Alasan kita, ada orang yang tak pernah tengok, dia ni yang mati ni pun orang soleh Ustaz. Dia ni pun
dah hari tu Ustaz, dia hisap rokok 2 hari tak habis sebatang. Ini satu macamnya keramat dia ni kan. Jadi apa salahnya dia ni orang baik-baik, kita buh gambar, lepas tu gambar kita pakai gambar elok-elok lah, gambar dia pakai serban, kita buh dekat batu nisan, lepas tu kita buh kaca ke sikit ke apa ke, lepas tu kita buh nama. Hari ni buh nama saja, akan mai masa depan orang ke buh gambar. Tidak mustahil. Antum percaya tak apa saya kata? Kalau daripada la kita tak menghalang perbuatan gila tu, akan sampai satu masa depa akan kata yang ni agama tak salah. Dan tidak mustahil peristiwa Nabi Nuh berulang balik. Mai satu masa orang pergi ambil hajat di atas kubur ni, dia berulang balik. Pasal apa? Mula dah ada gambar, rindu-rindu pergi kat kubur, tengok gambar hamba Allah tu, peluk batu nisan, kucuk gambar dia. Mula bercakap, ayah tolong saya, ayah, ustaz tolong saya ustaz. Mau Tuhan pergi uji, lepas dia sebut benda tu balik-balik, selesai masalah dia. Dia nanti ambil bunga malai, bunga tu semua dia tibuh di kubur tu. Dia kata yang ni lah punya pasal, selesai masalah aku. Tak, betul-betul Tuhan dia kata, tapi Tuhan pun dia pilih orang elok-elok lah. Kalau kita daripada lah tak bendung benda ni. Kalau orang Kristian banyak beratus bertaubat, hari ni ada ustaz buat majlis taubat bagi RM20. Apa beza Islam dengan Kristian? Pun demikian, orang bawa hujah yang merepek, hujah yang merapu, hujah yang batil, hujah yang sesat. Dia nak sokong keburukan dia buat. Dia nak sandar kata agama. Antum hati-hati. Merebak daripada selatan tu, dia pergi Perak dah. Tak mustahil dia main Pulau Pinang. Antum tengok apa saya kata. Akan ada majlis taubat besar-besaran di Pulau Pinang. Dan dia punya penampilan, hari tu ada majlis apa? Majlis kalau kita salam dengan Tok Syekh ni sama macam salam dengan Rasulullah. Kerana Tok Syekh ni salam dengan satu Tok Syekh, dengan satu Tok Syekh, dengan satu Tok Syekh, yang Tok Syekh paling ujung tu pernah salam dengan sahabat Nabi. Indonesia berlambak benda ni. Hari tu dia main belah Perak. Dan dia sedang mai ke negeri Pulau Pinang. Salam dengan Tok Syekh ni sama macam salam dengan Nabi. Antum kena hati-hati dengan akidah Ahlus Sunnah. Pasal itu antum kena dengar program yang sahabat kita nak terang ni. Salah satu program yang kita nak terang, Ihya Us-Sunnah. Orang tuduh macam-macam, orang kata macam-macam. Tapi kita tak peduli, kita kena lawan. Pasal apa kena lawan? Kalau kita tak lawan, keturunan kita akan buta agama. Akan buta agama. Sampai lah ni kita tak boleh buang kenduri arwah tu pasal apa? Cuba bayang. Kenduri arwah tu kalau makan semedang tak apa, tapi ada kaitan dengan orang mati. Dia percaya kalau dia bagi orang masjid makan, orang mati dapat pahala. Kena mengena kok mana tu? Ada pula ustaz bagi tahu, bagus. Hampa kalau tak buat kenduri dia tak ada pahala. Ustaz pula, ustaz. Kalau ustaz ada satu hadis ke? Hadis jangan duk tanyalah. Hadis tu tinggi sangat. Kalau kita baca hadis gayat. Kita ni bawa anak tangga pertama, mana boleh naik lift, gayat. Hadis tu fardu kifayah. Kita ni tak payah hadis ikut orang tua-tua lama pun boleh masuk surga dah. Orang tua-tua lama duk minta ke darah orang mati, kita ke darah api lah. Tak sama dengan Nabi pun tak apa, sama dengan alim ulama jadi ya. Pasal apa besok ni Allah tanya kita nak masuk syurga tu, nama hang sama tak dengan ulama? Dia keluar ada hadis palsu. Kata saya tak pernah mengaji. Ni nak masuk neraka dah ni. Saya tak pernah mengaji. Dia kata tak pernah mengaji no, tak pernah. Kawan dengan ulama biasa tak? Tak biasa. Nama dengan ulama sama tak? Tak. Ulama nama apa? Saya nama David Arumugam. Tak sama dengan ulama. Ui, malaikat nak balik masuk neraka dah ni. Macam mana nak buat? Malaikat pun duk tolong fikir, nak ejeh bagi kita masuk syurga. Dia buat macam malaikat tu imigresen tu, nak ejeh juga. Tu kalau tak sama nama, pernah tak makan semeja dengan ulama? Tak biasa. Pasal zaman saya makan dalam talam, tak duduk atas meja. Tak juga no. Duduk sekampung dengan ulama biasa tak? Tak. Kami duduk taman, tak duduk kampung. Oh, tak juga. Malaikat duduk bicara sama malaikat, macam mana nak ejeh kawan kita ni? Tapi kawan ni kata, wahai malaikat, saya dulu, saya pernah
suka kat satu kawan, yang kawan tu sayang dekat ulama, yang tu ada. Malaikat dengar, malaikat kata, jadilah kita pakai debu tu lah, jadilah juga nak bagi, nak lulus ni, nak lulus juga ni, nak lulus juga ni. Masuklah syurga. Pasal apa? Pasal kita pernah sayang kat satu orang yang sayang dengan ulama. Jadi tanda kita sayang ulama ni apa dia? Kita buatlah apa ulama buat. Ulama buat apa? Depa buat kenduri roh, kita buat. Esok Tuhan tanya, pasal apa buat kenduri roh? Kita jawab, pasal ulama suruh buat. Bagus, masuk syurga. Segila itu dalil diambil dalam agama. Saya ulang, segila itu dalil diambil dalam agama. Pasal itu sampai hari ni kita tak boleh buang kenduri roh. Walaupun hadis tak benarkan buat, orang tak peduli dengan hadis, orang kira ulama juga. Itu kita punya not small problem but big problem. Big problem. Boleh faham tak apa saya kata? Antum kena hati-hatilah. Ahlus sunnah ni walaupun dia seorang, dia akan bercakap juga tentang ahlus sunnah. Berhenti dekat tu dulu. Saya nak bagi peluang. Bolehkah bagi peluang sikit? Selalu berhenti 2 jam. Hari ini baru 1 jam, kira biasalah. Okay. Saya bagi peluang dekat sahabat saya. Sahabat saya ni my boss lah. My boss. Saya my boss, you understand lah, my boss. Tu jangan buat lebih kurang apa-apa lah. Kita bagi peluang pada sahabat. Kita menerangkan yang menerangkan makna program yang kita sebutkan tadi. Sila bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dapat bersama-sama datang bersama ke majlis tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Adlin, dan lebih kurang juga pada saya untuk menyampaikan sedikit tentang apa yang Ustaz Adlin telah berikan sedikit penerangan tentang perniagaan yang telah kami adakan di Kelang, dan insyaAllah kami akan panjangkan di Pulau Pinang insyaAllah. Dan perniagaan Bushra ni yang sebagaimana yang ada pada tuan-tuan sekarang ni, yang pada dasarnya adalah perniagaan infak, yang diinfak untuk dijadikan sebuah perniagaan dengan bermatlamatkan kepada dakwah. Untuk makluman, barisan adalah lembaga pengarahnya terdiri daripada tidak lain daripada Ustaz Adlin sendiri dan juga Ustaz Johari Wahab. Mungkin tuan-tuan kenal Ustaz Johari Wahab yang sekarang ini dia berada di Live, dan Ustaz Ustaz Ridwan Rajindra yang dulunya berasal di Pulau Pinang dan mengambil ilmunya di Madinah, sekarang ini belajar mengajar di USIM, dan juga Ustaz Bashar yang sekarang ini menetap di Kelang dan juga mengambil ilmu mengajar beliau di Madinah. Dan matlamat penubuhan Bushra ini adalah sebagaimana saya katakan tadi, dakwah. Dakwah melalui perniagaan. Dan dakwah melalui perniagaan ini agak penting saya rasakan. Kami rasakan kerana ia ada hubung kait dengan masyarakat yang boleh kita sampaikan. Inilah matlamatnya. Dan sebelum itu, saya ingin memberitahu tuan-tuan dan perempuan juga pada malam ini, penawang kita adalah Datuk Profesor Dr. Muhammad Razif Osman. Kami baru saya tadi berjumpa dengan beliau. Beliau adalah penawang kita sebenarnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada beliau dari segi menerima kami dan membantu kami kerana menjadikan perniagaan yang saya rasa mungkin dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, tidak hanya kepada para jemaah.
Busra diwujudkan bukan hanya sebagai perniagaan, tapi merancangkan beberapa program. Dan program terkini yang Busra telah jalankan, yang telah jalankan sebanyak 3 program. Pertama, prinsip program daurah, prinsip beragama Imam Asy-Syafi'i dan ulama Asy-Syafi'i yang pertama telah dijalankan tak berapa lama dahulu. Dan program kedua kami telah adakan, iaitu memahami kesesatan Syiah yang kami bongkarkan baru-baru ini. Dan ketiganya kami akan adakan program daurah kedua, prinsip-prinsip beragama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama Syafi'iyah, yang kita akan bentang ke kertas kerja membahaskan buku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitu Ar-Risalah. Ketiga-tiga program ini kami telah adakan, dan yang akan ada terakhir ini di MIDU, Universiti Islam Antarabangsa Madinah di Shah Alam. Ini dapat kerjasama, dan rektor MIDU telah memberikan kita pula pelanggaran, iaitu mengadakan daurah bulanan untuk kami anjurkan, iaitu membahaskan kitab Sahih Tafsir Ibn Katsir oleh penterjemah dia sendiri, iaitu Ustaz Abu Ihsan, yang beliau dia adalah penterjemah kitab Sahih Tafsir Ibn Katsir, yang juga penterjemah kitab Fathul Bari yang mempunyai 60 jilid. Sekarang ni ada 9 jilid baru keluar, dan beliau akan berada di sini pada hari Jumaat insya-Allah. Dan inilah rancangan kita. Dan pada siang tadi kami telah dapat persetujuan daripada Datuk Profesor Razif, yang kita akan anjurkan daurah prinsip-prinsip beragama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketiga di Pulau Pinang, anjuran bersama Persatuan Ulama Pulau Pinang yang dipengerusikan oleh beliau sendiri. Inilah rancangan kita untuk mendekatkan masyarakat dengan pemahaman siapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan apakah pegangan beliau dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini telah dibongkarkan di Kuala Lumpur, dan disitulah kami acara sampingan yang kami lalukan. Dan dalam program ini kami juga merancangkan satu program yang telah kami jalankan, iaitu menjual kitab yang kita katakan tak boleh kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Ini kitab-kitab sunnah yang 100% yang dikatakan sunnah di kedai-kedai kita, yang dipantau oleh ustaz-ustaz kita sendiri, juga yang dipantau oleh Ustaz Abu Ihsan Asy'ari, yang juga wakil beliau membekalkan kitab-kitab tersebut kepada kami di Kelang sana. Dan kami berhasrat untuk membuka cawangan di Pulau Pinang yang dirajui oleh Ustaz Alim sendiri. Dan di situ ada program-program. Kalau perlukan butiran, saya rasa Ustaz Alim akan memberikan penerangan tentang butiran tersebut. Dan program yang kami rasakan mungkin memberikan pesan kepada jemaah, lebih-lebih lagi pada Masjid Al-Surau, adalah program 10 dalam 1. Program 10 dalam 1, kalau tengok di Masjid Al-Surau, di Selangor kita dah dapat surat dari JAIS untuk membenarkan kami pergi ke Masjid Al-Surau untuk menawarkan kitab tersebut. Dan kitab-kitab ini kami pilih sejajar dengan apa ni yang diperlukan oleh masyarakat. Ini menjual kitab Al-Um, Ar-Risalah, Manhaj Akidah Imam Asy-Syafi'i, Al-Azkar, Tafsir Ibn Katsir, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ringkasan Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga sirah Nabi SAW, yang kami jual sebenarnya hanya RM2,554, dan kami tawarkan kepada Masjid Al-Surau sebanyak RM1,550. Inilah tawaran yang kami boleh memberikan, kerana ialah sebagaimana yang saya katakan tadi, dakwah juga, tapi kita perlu ada sedikit keuntungan untuk kami menjalankan aktiviti kami dalam merencanakan program-program yang lebih besar. InsyaAllah program-program itu tidak akan saya sebut pada malam ini. Hanya sahaja kami ingin bagi pihak Busra, kami mengharapkan sokongan dari tuan-tuan. Dan saya dah nampak dari satu perkembangan di Kelang sana ataupun di Selangor, walimah-walimah yang telah dianjurkan oleh mereka, walaupun orang awam, telah banyak mengambil kitab-kitab kami untuk jadikan satu sumbangan, menggantikan telur dan bunga dan apa ni yang dah ada, mengganti gula-gula ke apa, mereka menggantikan dengan kitab. Kerana kitab, kalau kita tengok kitab yang kami jual yang kecil tu, biasanya kitab
sirat solat Nabi, sirat wujud Nabi dan zikir pagi dan petang. Hanya RM1.80. Kalau di Kuala Lumpur saya tengok sendiri dengan saya punya mata kepala sendiri, RM3.80. Kami menjualkan dengan harga RM3.80. Tetapi bila mana untuk mengadakan walimah, inilah kesempatan kami. Kami akan menawarkan tawaran harga yang jauh lebih rendah daripada apa yang kami tawarkan, daripada harga yang kami pasarkan. Inilah satu cara untuk kita memberikan pendekatan. Kerana kitab-kitab tersebut dalam nota-nota kakinya bersebutkan dengan sumber-sumber dalil-dalil yang sahih. Itulah yang kita kendaki. Dan di sana memang telah ada, right? Dan kita dah nampak perkembangannya yang agak besar. Dan juga yang terkini yang baru saya terima tadi, mereka merancang untuk mengadakan diri dalam Ramadan akan datang dan Syawal yang akan datang. Mereka merancang untuk mengambil kitab dari kami untuk mengadakan jualan hamper dan masukkan kitab tersebut di dalam hamper yang bakal dihadiahkan kepada sahabat-sahabat mereka. Ini satu yang positif, perkembangan yang positif. Walaupun mereka ni bukan ahli sunnah, tetapi dengan perkembangan ini, bila mereka menengok apa yang kita kembangkan dan apa yang kita akan catatkan dalam kita punya website, ya, busyra2u.com nanti akan memberikan manfaat bukan hanya daripada golongan ahli sunnah wal jamaah, tetapi pada masyarakat. Kita doakan kepada mereka semua, mudah-mudahan mereka dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam website yang menerangkan tentang itu tak boleh dan ini tak boleh. Dan begitulah juga yang ini, kalau kita nak kita berbahaskan, ya, kalau di surau ini atau di masjid ini ada kitab ini, setidaknya ada bahan rujukan. Kalau kita nak ambil satu nota daripada kitab Al-Um sendiri, kalau kita kata kita bermazhab Imam Syafi'i, jom mari kita tengok dalam kitab Al-Um berapa banyak perkara yang kita lakukan yang bercanggah daripada apa yang Imam Syafi'i nyatakan tidak boleh. Yang Imam Syafi'i memiliki daripada hadis-hadis saya. Ya, di situ yang kita perlu ambil kira. Macam mana kita nak boleh memberikan ilmu itu, bercakap dengan sahabat-sahabat dengan hikmah dan dengan dalil. Dan ini saya ingin sarankan supaya setiap masjid dan surau atau orang perseorangan yang memerlukan produk kitab-kitab ini boleh diadakan di rumah mereka. Dan alhamdulillah di Kelang sana maupun di Kuala Lumpur telah banyak mengambil ini, maupun secara individu. Alhamdulillah. Jadi inilah saya mohonkan kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat, berikanlah jalan ini untuk kita berjuang bersama-sama. Kita berjuang pada hari ini untuk mengambil ilmu-ilmu, dan apakah ilmu hanya untuk diri kita, itu kita perlu soalkan. Apakah boleh kita bercakap kepada mereka? Kita tak boleh cakap, kadang-kadang kita tidak ilmu nak bercakap. Mungkin kita tidak petah untuk cakap. Apakah hadiah yang kita boleh sampaikan kepada mereka? Inilah yang kita cuba adakan supaya hadiah-hadiah ini dapat disampaikan kepada mereka, dan kita hanya sekadar boleh berdoakan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka, insya-Allah. Dan sedikit daripada saya, mudah-mudahan kalau ada yang nak bertanya nanti, insya-Allah saya Alim ada. Beliau sentiasa tekad dulu ke selatan sana, dan malas daripada beliau atau apa yang dikirim melalui beliau, insya-Allah bolehlah beri pesan kepada beliau. Dan insya-Allah kita sedang merancang untuk dapatkan sebuah kedai, dan kalau dah dapat nanti insya-Allah akan kita sebarkan juga. Dan rancangan akan datang yang kita akan adakan dengan daurah kita, daurah yang ketiga. Saya harapkan sokongan daripada antum semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.